Cumanya bila sampai kat sini memang amazing. You know why? Saya tunjuk apa yang ada di depan kami sekarang ni. Sekarang ni kita berada di satu lokasi yang memang popular lah kalau kat Almaty ni. Nama dia adalah Cocteau Bay. So Cocteau Bay ni dia ada cara naik ke atas ni. Tapi rupa-rupanya saya dengan my friend ni kat belakang ni, kita orang terlepas pandang harga cable car dia. Harga cable car dia mahal. Serius mahal. Harga cable car dia is dewasa dalam 8,000 pergi sahaja. So 8,000 tu lebih kurang dalam RM80. Untuk kanak-kanak dalam 5,000. Tapi so saya naik je guna driver naik ke atas ni, kita kena bayar dalam 15,000. Lebih jimat kalau berbanding kalau kita naik seorang-seorang dan lebih selamat. Itulah. Cumanya bila sampai kat sini memang amazing. You know why? Jom saya tunjuk. Tengok ni dekat atas. Saya tunjuk apa yang ada di depan kami sekarang ni. There you are. Ini view dia. Kita betul-betul di atas puncak, di mana kat bawah tu. Oh Mar, itulah roller coaster dia orang tu nak naik tu. Tu nampak tak? Yang tu yang diorang ada tunjuk tu. Ni my brother. Kan kita orang duduk sebenarnya cuak, kita takut kena scam. Tapi alhamdulillah tak lah kan. So ni tu ni apa? Mountain sana. Oh seriously lawa. So kali ni trip kita orang main DIY je. Ni sister, kita orang Nat. Ini kebetulan juga ni. So Amar saya kenal daripada Yaman. Dia tengok isteri dia UIA. Small world. Adam. Oh my god. Ni Sudais, ni Wafi, Zaki. Ini seorang yang paling lasak dan paling berani. Dia main drone. Canggih kami kali ni tau. Kali kami ditaja oleh DJI. Oh, dia ada DJI pilot. I don't trust the AI. Kak ni kenapa ni? Oh dah ambil gambar tu. Dia cantik lah, cantik. Nampak tak kat situ? Tengok kat sini. Dia punya view dia. Sebenarnya dia menang gila dekat view lah. Dia betul-betul menang kat view. Sangat-sangat cantik. So di sini ada restoran. So dekat atas tu ada entertainment lagi. So nanti kita pergi. Tapi kos naik atas ni memang tinggi lah. Kita tak sangka pun kos dia setinggi ni. But insyaAllah lah. Kita tengok maybe balik nanti kita naik cable car. Tengok macam mana. So we going back with the cable car or car? We vote. Cable car? Cable car. Cable car. Cable car? 100% cable car. 100% cable car. Cable car or what? Car. Cable car. And the most... I don't know. So you follow the majority. Aeroplane. Sebenarnya saya dengan Nat, kita ada masalah dengan ketinggian. Tak. Cuba korang, you all tengok perasan tak? Dia ada berapa layer? Nampak tak layer? 4, 5, 6. We are watching a frame of picture. Like you know, InsyaAllah. like the one Pitch yourself. Kalau dekat bawah tu dia ada macam roller coaster. So bawah ni adalah city apa? Kazas, Almaty dan mountain kat situ, nampak tak? So even kapal terbang pun ada lalu kat sana. Ada cable car mahal di sini. Jom kita tengok apa yang ada kat sini. Nampak tak? InsyaAllah pemandangan dia yang cantik lah. Mula-mula tadi rasa macam tak berbaloi saya lah sebab mahal siut. Nak naik atas ni seriously mahal. Naik private car tadi pun 15,000. Tapi naik cable car dia will charge kita dalam total pergi saja dah 16,000. Uish, dekat 500 juga tau nak naik atas ni. But it's okay. Oh, atas ni ada entertainment. Okay lah untuk budak-budak. Okay, you have the wheels. We have the... Oh my god. Very nice.
naik Lamborghini. Aturkan rambut properly. I want to naik Lamborghini. Ah. Lamborghini Mini. So it's a cocktail. Okay. Fast Coaster dekat sana. Okay. So kat sini ada tempat makan. Dan dekat sana dia ada dia punya. Whoa. Zaki, you can see the big ring over there. Jom. Dia ada super big ring. Besarnya cincin dia. Will you marry me? Gunanya. Kan? Whose ring is that? Why? I thought that was Zaki. Sorry. Oh, it was not that Zaki, but Zaki has become smaller. Is it the same size? Kinda. Small but What do you say? But you're much more bigger. bila saya Zaki. Zaki budak ni. Ada. Dua-dua ni dah lupa dah parents dia. Where's your parents? Kat bawah. Sudes? Lah hilang dah daripada parents. Dua-dua hilangkan diri daripada parents. Apa, jom kita survey. So kita ada The Beatles. So dia ada floor 1, floor 2, floor 3, floor 4. So kita tengok. Tapi kita tak minat The Beatles. Sebab tu tak kisah. Ingatkan tempat ni kecil tau, tapi rupa-rupanya besar. Dekat atas ni dia ada lagi benda ni, tapi ni tak boleh main pula. Ni ada macam benda ni, tapi dia tak boleh main. Oh, tak best lah. See, dia boleh main tu semua, tapi masalah dia tak boleh main. So ingatkan tempat dia tempat biasa je. Dia okey lah, dia boleh macam-macam. Itu semua. Bagi kita jalan-jalan dulu. Salji. Salji tadi ni dia main belasah dia turun. So dia punya wooden area ni. So depan tu macam ada best depan tu. Tu apa tu? What's that? Oh, it's a glue ni. Iron. Semua benda dia banyak tutup ni. Dia okey lah. Means tak adalah rasa rugi sangat. Ingatkan tempat dia tak ada apa-apa. Tapi sebenarnya kat sini paling mahal dia adalah view dia. View dia memang number one lah. Ni semua cacah. Dia semua pakai baju winter ni. Pasuk almari dah penuh dah winter. Baju winter. Bila lagi nak pergi pakai ni? Bila lagi nak pergi pakai ni? Ada. Allah, kesiannya diorang. Alih-alih terpaksa buat the snowman macam ni. Ini wajah-wajah ibu apa yang sebenarnya kita tak nak bagi keluar duit banyak-banyak. So kita bagi dah snowman. Okay, tak apa. Kita try to main bumper car sekejap. So ni dia bumper car. Oh, dia minta ada adult seorang. Oh, ada. Zaki, you must with your mum. Ayolah, ayo dekat. Sit down. Here or can I go there? Waktu sesuai. Dekat bumper car Kazakhstan ada lagu apa pun sebut ni lagu ni? Cicak. Lagu anak cicak. Kelantan mendunia. This is not Kazakhstan. Ini Kelantan. Kelantan mendunia. Nampak? Lagu Kelantan mendunia tau. Lagu anak cicak. Dekat Kazakhstan. Sama lagu Kelantan ni.
So malam suasana kat sini. Sekarang ni malam pun baru pukul 4.30. Ini 4.30. 4.30 dekat Almaty Kazas. Ini cuaca dia. Bayangkan kalau kat Malaysia terang-derang lagi kan. Okay. So mountain ada kat sana. Memang cantik lah. Cantik gila tempat ni. Apa dia? Jatuh. Oh. Dah cukup. Careful jangan ni. Oh, cantik. Kalaulah Genting Highland dia buat macam ni kan. Kalaulah. Kalaulah Cameron Highland ke macam ni, dia buat macam ni. Masya Allah, lawa je bro. Oh. Sumpah lawa.